berpuasa. Yang kita cari pahala. Semua. Tapi banyaklah cobaannya Di antara kita. Ramadan. Oh mari saksikan jelata kami di Rio Ramadan. Acim, Mahani inilah yang selalu temankan Mak. Angkatkan bakul pasar, temankan Mak belikan makanan untuk berbuka puasa, layan kelenah Mak berceloteh. Mani, cedokkanlah lauk untuk Abang Acim tu. Biar selera Abang Acim makan. Makan, Jim. Lauk-lauk dia semua Mani yang beli. Pandai dia pilih. Next time you cook, okay, Mani? Makan lauk kedai aja. Gelak Abang Acim ni. Ya, Mak. Mak. Salah. Makcik. Salah cakap pula. Mak. Tak apa. Panggil Mak selalu pun tak apa. Biasa-biasakan. Manalah tahu kekal panggilan tu kan. Abang Syim nak air? Nak air? Saya tolong. Saya Betul, saya boleh. Saya tolong. 500 bungkus? Wow, banyak tu. Boleh. Nanti dalam jam 5.30 saya datang. Saya ambil dan saya bayar sekali. Okey? Tapi saya tak boleh sediakan kalau tak ada deposit. Jangan khawatirlah. Saya kenal Haji Hashim tu. Kalau kenalan Haji Hashim, no problem. Nanti nak datang call saya, okey? Okey? Bye. Mod, siapkan 500 bungkus. 5.30 petang nanti, orangnya datang ambil. Jadi kita tak payah hantar. Nanti dia bayar cash. Wah, Tuan Hamzah berani tak minta deposit. Sekali dia tipu macam mana? Ini kenalan Haji Hashim. Mana boleh tipu? Assalamualaikum Tuan Jamaluddin. Waalaikumsalam. Macam mana meeting kat KL tu? Semua okey? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Kegiatan Kak Jana semua okey? Kita sibuk sebenarnya. Pagi-pagi ni dah ada pengagihan habuan. Petang ada lagi satu sesi. Aktiviti yang lain masih berjalan dengan lancar. Apapun, awak kena bergerak cepat. Jangan lalai. Ingat, moto Persatuan Jannah kita. Cekap dan amanah. Tuan Jamaluddin jangan khawatir. Saya akan pastikan yang semua penerima kita itu akan tersenyum lebar selepas menerima habuan masing-masing. Okeylah, nanti apa-apa saya update. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Junipah. Encik Ridwan. Cik Junipah. Ada apa? Ceramah habis ke? Saya dah lama tunggu kat kelas tadi. Ceramah menuju ke Jannah tu ada ke tak? Tak ada orang datang pun. Impossible. Ceramah Encik Ridwan selalu full house. Itu yang saya heran. Salah hari ke? Sekejap, Alamak. Maaf, Cik Ridwan. Esoklah. Saya salah bagi hari. Nampaknya Cik Ridwan kena datang baliklah besok, ya? Saya boleh aja. Cuma bayaran hari ini tak boleh tukar esok, ya? Hari ini punya
kenalah bayar full payment. Oh, itu. Tak boleh diskaun? Apa khabar, Cik Aisyah? Khabar baik, khabar baik. Sihat? Alhamdulillah. Dari jauh saya nampak Cik Aisyah ni tersenyum sana, tersenyum sini. Tengok handphone. Siapa? Yang awak tu buat apa kat sini? Saya singgah rumah kawan. Tempah jahit baju dengan dia. Itulah nanti lepas ni ingatkan nak singgah ke pasar kat depan tu. Cantik tak? Oh, siapa ni? Ini calon isteri anak saya. Untung Acim kalau dapat dia. Pandai masak? Tengok pada gaya-gaya serba-serbi lengkap. Senang cakap wanita Melayu terakhir lah. Amboi, bukan main melambung lagi Cik puji dia. Budak perempuan ni, Cik pilih ke anak Cik yang pilih? Pilihan Cik. Oh, Cik yang pilih. Baguslah tu. Kalau anak Cik yang pilih, saya boleh garantilah Cik, Cik dapat menantu yang tak semenggah. Hancur masa depan. Mariam, anak-anak muda sekarang, kita tak boleh kasar-kasar dengan diorang. Kalau nak tegur pun kita dengan baik-baik. Kita mesti pandai ambil hati dia. Kalau pakai terjah je, diorang tak suka. Saya tak kasi can, Cik. Dah lah, Cik. Saya tak ada dulu lah, ya. Nanti ikan ayam semua dah habis. Main dulu lah. Ya? Hai. Mak mertua garang macam singa. Siapa tak takut? Salam Ramadan semua. #Muna Not Mina here. Minggu ni Muna ada special offer. Dengan setiap pembelian 2 tin, Muna akan kasih 1 free. Ingat Muna ulang sekali lagi. Beli 2 tin, dapat 1 free. #30 Days Ramadan Challenge sambil bersedekah. Dengan setiap pembelian, Muna akan letak $10 dalam tabung amal Persatuan Jannah. So, tunggu apa lagi? Turunlah Persatuan Jannah. Beli rempeyek-rempeyek ni, ya? Muna tunggu kat sini. Okay, bye. Signing out. Bi. Kalau ikut balance rempeyek yang tinggal, by the end of this week, kita dah sold out, Bi. Okey, so senang cakap, kita dah jual sejumlah 500 tin, Bi. Okey. You call Kak Mila, you suruh dia stock up lagi 100 tin dan botol. Now! Speaking of which... Halo Kak Mila, apa khabar? Bi? Kenapa nangis senyap, Bi? Bi? Hey! Kak Mila. Kak Mila? Kenapa Kak Mila ni? Kak Mila nak kahwin dengan jejaka pilihan hati Durian Tinggal Melaka. Siapa nak goreng ni semua? You goreng je lah, Bi. Mana yang boleh goreng? Tengok tangan I ni tak stable. You lah goreng. Oh, Bi. Seumur hidup I tak pernah masak, Bi. I goreng telur pun hangus, Bi. Kejam kau, Kak Mila. Mun. Dah pukul berapa ni? Kejap lagi dah azan. Orang yang pesan makanan 500 bungkus tu belum datang ambil lagi ni. Orang tu belum telefon Tuan Hamzah lagi ke? Hashim. Ya? Bukan awak lah, Haji. Oh. Ya, Cik Hamzah. Orang tu ada call awak tak? Siapa? Kawan awak lah. Kawan saya? Saya memang ramai kawan. Satu dunia pun saya ada kawan. Tapi kalau tak kasi nama, macam mana saya nak kenal? Dia panggil saya Haji, saya panggil dia Haji. Dan dia pun cakap dia kenal awak. Dan dia pun cakap awak suruh call direct dengan saya. Saya tak pernah suruh siapa-siapa order direct dengan Cik Hamzah. Semua order saya yang uruskan. Betul tak, Mut? Betul. Catat. Dia kalau cakap di akhir perkataan ada Kadang-kadang K berulang kali. Macam mana? Sekali lagi?
Kadang-kadang K. Berulang kali. Saya ingat. Nama dia Malik. Malik. Dulu waktu saya di Persatuan Jannah, saya tolak usulan dia. Saya tak agree untuk bekerjasama dengan dia. Mungkin sebab itulah dia marah dengan saya dan berdendam sampai hari ini. Dia simpan dendam dengan awak, habis saya dapat padahnya. Itulah. Saya dah katakan. Minta deposit. Nampak? Mulut saya masin. Nampaknya Tuan Hamzah dah kena tipu. Habis macam mana dengan nasi-nasi ni semua, Tuan Haji? Sekarang tolong saya hantarkan makanan-makanan ni kat mana je lah korang suka. Cakap Bahang Syok sedekah. Alhamdulillah. Saya belum habis cakap lagi. Haji, hari ini Haji, saya dah rugi lebih $5,000. Ni Ramadan, dah masuk minggu kedua tau. Saya nak awak fikirkan macam mana saya boleh cover balik kos kerugian saya ni. Baham Syok kena terbang lebih tinggi. Baham Syok belum terbang tinggi, Tengok nanti. Saya buat Baham Syok terbang tinggi sampai ke bulan, tak turun-turun lah. Terima kasih. Okey. Nah. Satu resin kakak, Sama. Okey. Nah. Okey, dua beg ni untuk akak, Tak apa. Berat ni. Nanti saya tolong angkat. Ada bawa baful? Maaf, bang. Boleh tak saya minta satu beg lagi? Anak saya ni ramai. Suami saya baru kena buang kerja. Dia lumpuh, bang. Saya nak kerja macam mana? Anak ni semua berderet ni. Ada kakak dengan abang diorang dekat sekolah. Maaf. Kalau ikut apa yang awak tulis kat sini, untuk 4 orang. 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Tapi kat sini saya tengok ada... 2 kat sekolah, 1 dalam perut. Macam mana ni? Kita cuma ikut apa yang ada kat form ni je. Jadi untuk awak 2 bungkus je lah, ya? Tak apa. Kasihkan je. Tak apa cakap semalam. Tuan Jamaluddin cakap kita kena bersikap tolak ansur. Jadi kasihkan aja selagi stok masih ada. Jangan simpan-simpan. Saya ada jiran yang tinggal sama blok dengan saya. Diorang tak register. Ada dalam 2 orang. Saya boleh tolong kasihkan? Tak apa. Bagi je alamat dekat Encik Ramli ni. Nanti dia boleh tolong hantarkan. Saya tak ingatlah nombor rumah dia. Tak apa. Bagi je dekat saya. Saya tolong hantarkan. Jadi tak payah susah-susah nak hantar. Ramli, awak tolong settlekan. Saya nak jawab panggilan, ya. Hello? Bungkus. Tak apa. Kita tolong angkat. Zaid, bos. Blok mana kau hantar perempuan tadi? Yang mengandung tu. Kita hantar dia kat tong sampah. Apa tu sampah? Salah. Kita hantar dia kat 2 blok belakang tu, betul-betul tepi tong sampah. Okey, bagus. Korang ikut aku, kita cari dia. Terima kasih. Nak mana? Beli. Semua ni. Okey. Kalau dah cakap dia tak mengandung. Memang tak mengandung. Agus, sana. Ni. Okey, boleh. Kita kena serbu perempuan ni, semua barang-barang tu habis kena jual. Agus, kau serbu sebelah sana. Okey. Zaid, kau serbu sebelah sana. 1, 2, 3, go! Go. Okey, boleh. Terima kasihlah, Ana.
yang mana? Ada. Okey, boleh. Lagi? Ni juga? Okey, bolehlah. Terima kasih. Okey, nak yang mana? Beras berapa Kak jual? Beras yang mana ni Yang tu. Bukan. Yang ni. Yang ini murah je. Boleh. Murah je. Oh, ini kerja awak Sesungguhnya berbohong di bulan puasa yang barakah ini dosa awak double, triple. Maaf, Cik. Saya terdesak. Saya perlukan duit. Tapi ini bukan caranya. Pergilah cari kerja yang betul. Saya tak boleh tinggalkan suami saya. Dia kena stroke. Saya adalah ambil upah jaga anak jiran saya. Yang tadi saya bawa tu semua anak jiran saya, Cik. Maafkanlah saya, bang. Saya janji saya tak akan buat lagi. Kesiankanlah saya, Cik. Kesian pula aku tengok dia. Kita lepaskan jalan dia. Zaid, kesian. Kau tahu tak apa yang dia buat semua ni salah? Okey, gini. Kita bawa barang-barang ni balik. Lepas tu saya akan suruh Kak Pa yang awak nampak tadi tu bantu awak dengan apa yang patut. Lain kali kalau ada masalah, pergi ke cara yang betul. Terima kasih, Encik. Saya janji saya tak akan buat lagi. Tentang isu wanita tu tadi, Kak Pa dah uruskan. Tinggal tunggu Tuan Jamaluddin balik dari KL untuk luluskan permohonan skim bantuan dari Persatuan Jannah. Bila fikirkan kisah dia tadi, kesian. Sedih hati saya. Sampai dia sanggup berbohong untuk mencari hidup. Dah. Jangan sedih. Apa-apa pun Kak Pa, saya tak ambil peringkat Ramli. Dia sap, sup. Pantas bertindak. Kalahkan mata-mata gelap. Sebab itulah Persatuan Jannah memerlukan lebih ramai sukarelawan seperti awak-awak ni semua. Apa pun terima kasihlah Kak Pa sebab sudi ambil kita buat kerja amal kat sini. Alright. Nadine, tolonglah kita susun rempeyek daripada you baca buku resepi tu. Bukannya besok you boleh pandai masak tau. You tahu tak? Kepala I ni sakit sangat. Tak tahu nak masak apa untuk buka malam ni. I nak balik rumah ni pun rasa seram sejuk. Rasa lebih teruk dari NUNZ. Aku tak sangka married life and tinggal serumah dengan mertua boleh jadi scary. Pi. You rasakan bila kita dah kahwin nanti, Umi you macam ibu mertua Nadine tak? Of course, Mubi. Umi I will be the coolest mother-in-law. Dia macam yang happy-go-lucky method ni. Tapi yang penting, you kena sopan dengan hormat orang tua. Then, I guarantee you, Umi I akan accept you. Untungnya. Jealous aku. Aku percaya. Ibu mertua kau macam itu pasal dia nak tengok kau jadi complete wife tau. Kalau betul dia nak macam tu, dia kenalah ajar aku step by step masak lauk. Bukan main suruh-suruh. Nadine, dia nak kau belajar berdikari lah. Engkau kena faham konsep ibu mertua kau tu. Nonsense lah. Kemarin aku tahu. Diorang tak suka masakan aku. Okey, tak ada gini. Cut the story short. Kau pergi je beli makanan kat kedai luar tu. Habis cerita. Aduh. Wah. Bukan main berselera lagi awak makan. Tang buka tadi. Hari ni tak sakit perut? Tak. Boleh tahan masakan si Nadine tu. Ini macam sedaplah. Nampaknya awak dah boleh retire. Tugas memasak ni kita dah boleh serahkan pada Nadine. Alah. Lauk yang awak makan tadi, confirm plus chop lah dia beli kat kedai.
Kenapalah awak cakap macam tu? Ha? Tak baik tau awak sedekap jarang. Nanti pahala puasa awak terpotong. Mariam, awak jealous ha? Masakan menantu awak tu lebih sedap daripada masakan awak. Tak ada maknanya lah saya nak jalan dengan dia tu. Mana dia boleh lawan saya ni masak tahun-tahun. Lama tak bermakna pandai. Awak, saya nak tahu apa yang awak percaya sangat yang dia masak lauk tadi? Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Dia belajar atau bersungguh-sungguh dengan tengok video tu. Lepas tu, dia buka buku masak. Awak kalau tak percaya, besok-besok awak intailah bila dia tengah masak tu. Awak ni ambillah pinggan ke apa. Duduk je kat sini buat apa? Dah, tak apa. Alik dah ambil dah. Ini aja untuk sahur. Ini lebih baik jangan bangun sahur. Saya tak sempat masak lah, bang. Dah, tak apa. It's okay. Ni Alik makan kurma dengan minum air je dah boleh. Lain kali kalau Umi rasa macam Umi tak sempat masak, Umi bilang Alik. Alik boleh keluar beli kat kedai. Tak payahlah, Alik. Kalau orang tu ada hati dengan perasaan, boleh je dia bawa balik lauk dari Baham Syuk. Saya nak makan air tangan awak. Bukan nak makan air tangan-tangan orang kat Baham Syuk tu. Bang, kalau saya tak sibuk dekat Jannah, awak cakap je apa nak makan. Saya boleh masak. Ni saya sibuk tau, bang. Tak menang tangan, banyak kerja. Kalau dulu ada Mahmud dengan Hashim, senanglah sikit. Alah, Umi Alik ni tak habis-habis dengan cerita lama. Macam recorder rosak. Tapi Bi, betul. Ramli dengan kawan-kawan dia tu bukannya boleh buat any work. Alik nampak dengan kepala mata Alik sendiri. Abi kalau nak suruh kotak ataupun bagi-bagi habuan tu, bolehlah. Awak tahu tak? Saya ada problem tahu dekat Baham Syuk. Ada je yang tak kena. Si Hamzah tu, ada je nak komplain. Itulah, inilah, tak tercah target lah. Tu hari, dia kena tipu, Abi yang dia blame. Kadang-kadang macam nak serkup je kepala dia dengan perut belanga yang ada kat situ. Bingit lah telinga ni. Alik pun bingit lah. Alik ingat Alik tak kerja ni, Alik boleh relax. Tapi ni tak. Mana Alik nak layan Muna dengan bisnes rempik dia. Dengan Cik Mila yang goreng rempik itu dah berhenti. Mana Alik nak bagi-bagi masa tolong Abi, nak tolong Umi. Sorry Alik. Kalau Umi susahkan Alik. Tapi Abi kalau minta tolong, Abi kasih upah, bukan free. Bi, dah imsak dah. Tak boleh makan lagi. Boleh makan. Imsak tu kira macam injury time. Dah makan sebelum azan cepat. Makan ni. Barang sihat ni. Ambil. Bi, kenapa you ambil gambar ni semua? Umi I, dia tak suka kalau barang-barang dia ni dialih-alihkan. Dan lagi satu, I belum bilang dia yang kita pakai dapur dia lagi. Kenapa you tak minta izin dulu? Bi, kita dah tengah darurat dah ni, Bi. Kalau I tanya dia, dia tak kasih macam mana? Tada! Ni, adonan dah siap lah. Sangat. Okey. Tunggu apa lagi? Silakan. Hai, I pula yang kena goreng. You lah goreng, you lagi pandai apa? Memang I pandai, tapi you sanggup ke tengok I kena percikan minyak kat tangan dengan muka I ni? Tengok, tangan pun dah tak stable. Oh, habis you sanggup kalau tengok minyak ni semua terpercik kat tangan I? You kan lelaki. Kalau you kena percikan minyak, kan macho. Kalau I, orang ingat tunang I dera I. Udang geragau. Baru satu je, Bi. It's okay. Just do. Oh. Boleh, Bi, boleh. Jadi memang saya nak agih-agihkanlah. Ni satu untuk western, yang ni untuk delight. Okey, perhatian semua, perhatian.
Okey, saya nak perkenalkan kepada awak semua Diva Dila. Pegawai pemasaran yang akan bantu meningkatkan penjualan di Baham Syok mulai hari ini. Kalau susah nak panggil Diva Dila, you all boleh panggil I Didi je. Tapi awak memang layak digelar Diva sebab awak queen segala queen. Reputasi awak dalam bidang pemasaran memang terkenal. Cik Hamzah, kenapa Cik Hamzah tak beritahu saya? Saya perlukan orang yang boleh memasarkan niaga saya. Dahlah penjualan tak banyak masuk. Lepas tu kena tipu pula. Awak kena ingat saya kena cepat dapat balik duit saya yang kena scam tu. Kalau tidak, macam mana saya nak bayar gaji-gaji awak? Bahan-bahan masak, duit sewa tempat, macam-macam lagi lah. Untuk Diva Dila, saya bayar dia mengikut projek. Banyak projek masuk, banyaklah dia dapat. Cik Hamzah, sebenarnya saya sedang pasarkan Baham Syok. Tengok ni. Ni, nampak? Menu ni, kalau saya tampal dekat tembok-tembok, dekat bus stop, mesti ramai orang baca punya. Kat Singapura ni mana boleh tampal sembarangan. Boleh kena saman tau. Lagipun zaman dah canggih. I akan gunakan media. Lagi berkesan. Oh ya, tadi sebelum I datang sini, I ada terima panggilan daripada Persatuan Ejen Cari Jodoh. Mereka hendak adakan perhimpunan melibatkan 1,000 orang. And diorang nak I carikan diorang catering. So, I rasa I pass job ni kepada you all lah. You all handle Wow, awak memang hebat lah. Well, there's more to come. So, you all kena stand by lah. We work together, okay? Oh! Bi, panas, Bi. Boleh, Bi, boleh. Bi, ini tak boleh jadi, Bi. Kita kena cari pengganti Kak Mila sekarang juga. Secepat mungkin, Bi. Kalau tak, habis klien you semua bising. Nanti order diorang tak siap, Bi. Nanti. Actually kan, I okey tau dengan rempeyek macam ni. Lain daripada yang lain. I rasa boleh viral kalau I letak kat social media I. Rempeyek fusion udang geragau. Kan jadi rangup dan sedap. Hello? Lid, sibuk ke? Muna ada, Muna. Abi nak minta tolong sikit lah. Muna? Ada ni Muna kat sini. Sekejap, Hai, Uncle. Muna, Uncle nak minta tolong lah. Nak suruh Muna buat live dekat Baham Syok. Untuk apa, Bi? Abi nak buat promotion dekat Baham Syok kat social media. Jadi nak suruh Muna jadi pempengaruh lah. Boleh, Uncle. Untuk Uncle, bila-bila masa pun boleh. Berapa you charges, Kalau untuk Uncle, free of charge lah. Tapi kalau untuk Baham Syok, ada charge. Okey. Alid, nanti kasih tahu berapa price dia, okey? Bye, Bi. Wah, Nadine. Dengan tengok video je, menantu ibu dah pandai masak. Inilah baru dipanggil menantu Puan Mariam. Baru best. Terima kasih, Ibu. Itu pun kalau Ibu tak suruh, Nadine tak akan berjaya. Wah, ni dah siap semua. Nadine, jangan lupa dalam peti ais ada ayam, daging, paru, ikan. Nanti pandai-pandai Nadine lah ya masak untuk juara berbuka. Tapi sambal goreng paru jangan lupa. Itu favourite Ayah. Ayah puji masakan Nadine. Jadi, tu je? Cukup kamu? Cukuplah. Lagipun, ibu tak kuat makan. Ayah pun nanti makan sikit aja. Lagipun, ni kan bulan puasa. Makan, jangan ikut nafsu. Dahlah. Ibu pergi dulu, Bye, Ibu. Alamak, macam mana ni? Stres aku.
Ibu, Ayah, Nadine tak perasan dah balik. Tak jadi keluar ke? Nadine? Nadine dah masak? Nadine masak apa tu? Betul tak saya kata? Menantu awak ni tak masak. Dia beli lauk kat kedai, bagi kita makan. Dan awak, Cik Hamzah, puji masakan dia melambung-lambung. Tapi Nadine dah... Tak ada tapi-tapi. Sekarang, Ibu nak tanya, mana Nadine dapat sambal goreng, daging, ikan, paru tu? Nadine dapat kat rumah anti sebelah tu ke? Awak ni mestilah kat dalam fridge. Dalam fridge? Tengok. Daging. Ikan. Paru. Sengaja tau saya letak dalam plastik ni dalam fridge. Maknanya perangkap ibu dah mengena. Awak ni tak kisahlah sama ada dia beli ke ataupun dia masak. Yang penting kan dia dah sediakan juadah buka untuk kita kan? Awak jangan nak sokong dia. Saya pantang kalau orang berbohong. Nadine tahu kan berbohong tu berdosa. Sorry, Ibu. Nadine promise. Nadine takkan buat lagi. Nadine akan cuba belajar masak sampai pandai. No. Itu semua janji-janji palsu. Sekarang Ibu nak report pada Faris. Awak nanti. Benda kecil macam ni. Kenapa awak nak report pada Faris? Dia tu tengah sibuk bekerja. Yang awak nak pergi ganggu dia buat apa? Begini je. Mulai hari ini, saya nak awak ajar Nadine masak sampai pandai. Boleh kan? Kenapa saya? Hai, it's #MunaNaMina di sini. Hari ini dalam #30 Days Ramadan Challenge, kita ada tetamu istimewa. Nak share. Belum, Uncle. Inilah Encik Hashim, pengurus Paham Syok. Kita ronda-ronda cari makan. LNS. Uncle, nanti baru cakap. Oh, okey. Okey. Cik Hashim, boleh tak beritahu mereka di luar sana mengapakah harus mereka Untunglah Tuan Hamzah. Lepas ni bahan syok mesti viral dekat social media. Confirm jualan Baham Syok akan melambung tinggi. Bijak juga Tuan Haji Hashim ni. Dia gunakan strategi social media untuk dapatkan perhatian orang ramai. Betul? Saya yang Baham Syok punya bos. Kenapa dia interview Haji Hashim Jadi senang kata kalau mereka tak datang cuba try makanan di Baham Syok ni, mereka rugi besar lah kan? Betul. Sebab di sini bukan saja sedap tapi dijamin menyelerakan. Diorang tak perlu nak pening-pening. Main tunjuk-tunjuk aja. Semua ada dekat Baham Syok ni. Boleh pilih aja. Oh, lagi satu. Kalau ada sesiapa yang nak dapatkan khidmat catering, kita pun boleh sediakan. Lain share. Betul! #30 Days Ramadan Challenge, kita ronda-ronda cari makan. Baiklah, #MunaNaMina signing out. Bye! Lain share. Best lah. Maaf nak tumpang tanya. Berapa ramai you punya followers Dalam 150 gitu. Aja. Maksud saya 150,000. Tadi waktu live kan kita ada dalam 800 viewer gitu kan? 801. Betul. Mereka semua cakap nak datang sini, try makanan di sini. Yalah, mudah-mudahan usaha kita ni dapat tarik lebih ramai pelanggan datang ke Baham Syok. Tuan Hamzah, sibuk ke? Ni saya ada bawa wartawan daripada berita kita dan juga rancangan mingguan di TV Gerek Kepa yang popular tu. Wah, nak temu ramah saya ke? Mestilah Tuan Hamzah kan bos, takkanlah nak feature saya pula. Mesti ramai yang membaca dan melihat rancangan ni kat National TV kan? Of course, Divadila kalau nak promo mesti letup habis-habisan. But I like Muna. You dah ada 1 juta followers ke belum? Kalau you nak lipatkan dengan followers you, call me. I can guide you.
Maybe kita boleh jadikan Muna sebagai spokesperson Baham Syuk. I like her. She's got the X factor. Saya ikut ajalah. Saya setuju dengan apa Cik Diva buat. Semuanya menjadi. Bi okey tak, Bi? Lain macam je tengok. Dia selalu je nak ke depan daripada Abi tau. Abi dah tak tahu macam mana nak lawan dengan dia lagi. Apa yang dia sarankan, si Hamzah tu suka. Dia pandai mengampu lah. Siapa ni? Si Diva Dila tu lah. Oh, Diva Dila. Bi, semua orang kenal dia tau, Bi. Dia tu memang pengalaman dia dalam marketing tu memang luas, Bi. Dan Alik juga dengar kan, kontak dia pun boleh tahan tau, Bi. Ramai yang high profiler. Tapi Abi, bagi Alik lah. Tak payahlah challenge dia, Bi. Waste time. Abi just ikut belakang dia je. Waktu Abi dekat Jannah, semua relax aje. Tak ada orang kontrol. Kalau tak pasal si Samdul Jamaluddin yang Yaya Papaya tu, Abi masih lagi kat Jannah. Selalu dapat bersama dengan Umi. Tak putus-putus dapat pujian. Tak ada persaingan. I don't like comprehension, you know. Hah? Comprehension? Saingan lah, saingan. Oh, competition. Whatever, forever and ever lah. Sebelum apa-apa terjadi, belah. Tinggalkan Baham Syuk bulat-bulat. Bi, Abi tak boleh give up. Abi kena kerja lebih kuat lagi. Alik rasa apa projek yang Abi boleh buat untuk terbeliakkan mata si Hamzah tu? Abang boleh buat iftar. Abang panggil kontak-kontak abang yang kuat-kuat tu semua. Lepas tu abang jual lah package dengan diorang. Umi punya idea ni memang brilliant. Memang nombor 1. Nanti Alik akan panggil Muna, kita buat coverage dan... Tapi si Hamzah tu, awak rasa dia happy ke kalau saya dah buat iftar? Bang, kalau belum try, belum tahu bang. Ini kan bulan puasa, bulan penuh barakah. Kalau abang buat dengan niat yang baik, baiklah hasilnya. Saya tak nak sampai abang berhenti kerja. Umur macam awak ni, susah nak cari kerja. Bila masa saya nak berhenti kerja pula? Tadi awak cakap dengan Alik. Oh, rupanya Umi pasang telinga tadi, Lid. Tuan Haji. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Kalau gitu, saya minta diri dulu lah. Sebab saya nak kerjakan maghrib kat masjid. Kita boleh berjemaah kat sini. Tak apalah. Lagipun saya dah janji dengan isteri saya. Oh. Awak tak nak ke beli package kita tu? Nanti saya call Haji Asim. Okeylah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haji. Awak cakap 30 orang. Kosong je saya tengok. Last minute, diorang cancel lah. Saya tak sukalah cara awak kendalikan Baham Syuk ni. Kalau ikutkan hati saya, nak aja saya baham awak. Tuan Hamzah. Kenalkan, Encik Johari. Apa khabar? Baik. Ni, saya dah bincang dan dah sign pun perjanjian dengan Encik Johari dengan Baham Syuk. Kontrak $1,000 untuk jangka masa 2 tahun. Kontrak apa? Oh, ini Encik Johari, dia ada beberapa dewan untuk pelbagai majlis. Lepas raya nanti kita mula ada tambahan majlis perkahwinan. Setiap minggu 2 majlis. Now, in the pipeline, Encik Johari ada anjurkan simposium besar-besaran yang dihadiri lebih kurang 1,000 atau 2,000 orang. Macam gitulah. Dan kalau ada sekolah yang buat camping ke atau company yang ada retreat ke, semua saya buat. Saya dah kenal Dila dah lama. Dulu masa saya baru mula nak berniaga, Dila lah yang banyak tolong saya organize events. Jadi semua event Encik Johari kita uruskan. Tuan Hamzah, banyak kerja ni. Tuan Hashim, tolong saya ya. Acim dah jatuh cinta, Mak. Alhamdulillah, suka
suka Mak dengarkan. Mahani tu baik tau orangnya. Acim tak cakap pasal Mani. Oh, Acim dah ada pilihan sendiri lah. Mak. Mak nak pergi mana? Duduklah, Mak. Sabar. Dengarlah. Acim belum habis ni. Acim jatuh cinta dengan seorang perempuan kat kerja Acim. Diva Dila. Dengar nama pun Mak tak berkenan. Sebenarnya, Acim jatuh cinta dengan cara dia bekerja. Dia tu buat Acim betul-betul minat dalam perniagaan. Dan dia sudi nak bimbing Acim. Acim ni buat Mak terkejut aja. Anjat gegel. Tapi, Mak, Acim minta Mak kasih Acim ruang sikit lagi boleh? Acim nak ruang apa lagi? Acim kan ada kerja tetap. Lagipun, Mahani tu anak yatim piatu. Besar tau pahalanya kalau jaga anak yatim piatu. Mak, Acim tahu. Mak dah tak sabar nak terima menantu. Tapi bab kahwin-kahwin ni, Acim nak kena tarik break dulu. Okey. Mak suruh Mahani reservekan hati dia untuk Acim. Okay. Okey. Yahoo! Esok ke kawan ni? Oi. Tengok perempuan tu sikit-sikit lah. Kalau petang tadi tu dah batal puasa tau. Ni kenapa? Kenal Tu perempuan yang langgar saya kat Baham Syok yang saya ceritakan awak tu. Oh, yang Syim sengih tu ya? Tak adalah, mana ada. Yalah. All the best lah ya. Kak, tunggulah. Ni, dengar-dengar orang tu ada secret admirer. Hah? Siapa dia? Siapa dia? Mamat tadi tu lah, si Hashim. Mana ada? Mana ada konon. Dekat suka kat dia kan? Taklah. Ni, Mood bukan tak suka, tapi si Syim tu, dia tak ada masa depan lah, Kak. Akak tahu kan, dia kerja dengan Mood kat Baham Syok. Kalau dia kerjasama dengan kau, kirakan kau pun tak ada masa depan. Cakap orang. Pakai tudung macam Mina Orbit, ada hati ingatan orang. Aku fikir terawih lah. Kalau aku kawan dengan orang-orang yang bergaji, kau ingat aku akan happy? Masalahnya, dia tu bekas banduan. Bayangkan, Mina Orbit dengan bekas banduan. Renungkanlah, ya. Bekas banduan. Rio, 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 Rio. Apa yang Rio ni Entah, tak tahulah. Rio Ramadan lah. Nama aku Hashim Amin. Aku dipandang mulia. Akulah pula Hashim Bakar yang ada kurangnya. Kesiannya di bulan puasa yang kita cari pahala. Semua. Tapi banyaklah cobaannya di antara kita.